Aku di antara yang FOMO juga nak try benda ni, menu baru kan. So aku pun beratur lah. Okey kak, terima kasih. Hai. Nak pakai pot 2. Flavor? Boleh tu. Hai. Ni bukan yang milky ni. Betul. RM11. Memang ramai orang rupanya. So kita rasa apa yang special sangat menu baru dia ni. Cuba sini punya sikit. Okay, ni yang milky punya Yang milky ni dia rasa macam mishui. Even yang coklat pun dia rasa macam mishui juga. Sebab dia macam rasa macam susu. Macam susu lembu. Kombinasi dia baik tau. Sebab dekat luar ni rangup, tapi dekat dalam dia ni cair, sejuk, manis. Nice lah, nice. And setahu aku, Pocket Boy ni hanya ada dekat Alamanda ni saja. Roti Boy branch Alamanda. And dia punya harga ni, satu ni harga dia RM5.50 berbaloi untuk beratur panjang-panjang. Sebab even beratur panjang-panjang pun, dia punya staff Alamanda ni memang power gila. Aku beratur tak sampai 5 minit pun dah dapat aku punya order lah. Mesti dia dapat idea daripada orang yang jual aiskrim dekat atas motor. Roti letak aiskrim kat tengah kan. Kau mesti dapat idea dari situ lah. Ini bukan idea yang baru, ni idea yang lama daripada aiskrim dekat atas motor kan. Tapi bagus lah dia buat idea macam ni. Lebih baik daripada aiskrim goreng. Siapa yang nak boleh pergi dekat Alamanda Roti Boy Putrajaya.